Apa cerita? Assalamualaikum, apa khabar Mengkoma? Hari ni kita ada San Mori. Ini geng GBB. Ini geng aku kenal dekat TikTok lah. Kita ada Daus, MT-07, Megat, CBR, Danish, Duke, dengan Shauki GPX GPX Legend, dengan kita punya FZ lah. Hari ni kita RB dekat Petronas Batu Gajah. Kita akan ke Parit. Lepas tu pergi ke Tanjung Belanja, pergi beruas, jumpa dengan geng On The Bike. On The Bike tu daripada Penang lah. Okey, jadi kita nak bergerak ke Pekan Parit. Kita ada nak bergambar sikit kat sana. Lepas tu kita nak cari makan sikit lah. Hari ni kita berlima. Nanti kita jumpa geng On The Bike tu dalam 9-10 orang macam tu kot. Nanti dia tunggu dekat Ulu Licin. Dia pun nak mandi-mandi apa semua. Aku malas nak mandi. Hari ni cuaca begitu cantik sekali. Alhamdulillah. Cuaca panas, elok. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh. Silap jalan tadi. Kita pusing balik lah. Silap jalan dah. Inilah dia jalan nak menghadap ke Pekan Parit. Yang mana si putih. Aku tak pernah sampai lagi jalan ni rasanya. Aku rasa aku macam tak pernah lalu lagi tau. Apa, kita try explore tengok. Jalan-jalan belah-belah sini memang banyaknya kebun kelapa sawit lah. Banyak robot. Oi, bahaya kau meh. Tiba-tiba seekor melintas, bahaya cow. Iya, sampai kita di Parit. Ni sekolah apa? Sekolah Iskandar Shah. SK Iskandar Shah. Biru kuning Oh, inilah jam besar Parit. Santai gila pedekan dia ya. Tenang. Okay, kita kat Medan Selera Parit. Megat pun function kali ni. Tempat dia. Siapa kamu tak makan? Mendiet Aus? Diet? A few inches later. Sampai kita di Parit. Hari ni kita ada 5 je. Monster bye. Mau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Harley, ada Monster. Mana? Okey. Mari kita menghala ke ayo terjun Ulu Licin. Aku yang orang Perak pun tak tahu pasal air terjun Ulu Licin ni. Apa dah? Megat yang orang Parit pun tak tahu pasal air terjun ni. Terlalu. Oi, laju. Macam mana orang Penang boleh tahu pasal jalan ni? Aku pun jam. Sungai Perak, tapi cawangan Parit. Indahnya. Oi, mantap corner ni. Aku pun first time kot sampai Pekan Beruas ni. Tak pernah lagi aku sampai sepanjang hidup aku. Dah 30 tahun hidup ni. Inilah first time sampai. Masuk apa? Action.
Function juga Pekan Beruas ni ya. Lagi 5 km. Dalam coy. Nak pergi ke Ayer Terjun Ulu Licin ni. Kalau tengok sini lagi 3.4 km je. Boleh tahan Jalan dia ni mengingatkan aku pada jalan Fraser Hill Bukit Tinggi lah. Kita tak kenal jalan, jangan nak bantai-bantai. Kalau jalan macam tadi tu okey lagi. Jalan kat sini ni macam kecil sangat lah. Bahaya. Jadi kita slow-slow je lah. Bukan yang ini. Oh ni kot. Dia betul tu. Reverse lah. Vamos. Bye. Reverse lah. Oh tu boleh. Alhamdulillah kita dah sampai Ulu Licin. Dia ni geng-geng ni lah, yang sini. Lepas tu yang belah sini ni dengan yang sana tu. So yang ni geng-geng daripada Penang lah, geng-geng on the bike yang kita naik kamera hari tu. Hari ni meriah sikit. Ni leader dia, Bang Mus. Letup api dia extend. Hari ni kita ada tu Blade 650 ada 2 biji. Z8 ni IV Motovlog. IV Motovlog punya. Kita ada Versys 650 MP25. Ni rasanya ladies biker. Lepas tu adalah sikit ninja kat sana. Tu geng-geng on the bike. Bang Mus, Wan, tu Apit. Kita ada satu motor menarik kat sini. Nampak logo BMW tu. Tapi kau tengok 250. Motor apa ni? Tu KKNS, motor China. Ini kita boleh kata motor yang banyak lah orang buat, dia bagi design GS, tapi versi 250. Ini antara yang paling dekat lah dengan GS, tapi versi harga marahan. Owner dia itu. Abang nama apa bang? Abang Alip. Daripada mana bang? Penang, balik pulau. Itu tak payah cerita lah, malas cerita pasal dia. Sini motor dia. Kita tak mandi, malas. Walaupun cuaca agak panas ni, tapi apalah, kita santai lah, sekadar sembang-sembang. Lepas tu kita follow lah. Daripada sini kita akan follow Dema. Dema kata nak pergi makan dekat Terong ke Cakap Jering, macam tu lah. Nanti kita gerak. 2,000 years later. Sekarang kita nak pergi menghala ke tempat makan. Udah lapar ni Cok. Udah lapar Cok. Apa ceritanya? Apakah ceritanya? Kita racun kawan ni sampai habis. Pergi makan. Dah jumpa dengan geng-geng ni. Laju demo ni. Jadi inilah geng on the bike di depan. Ni kau tengok semua yang kat depan ni geng on the bike daripada Penang. Ni geng-geng dengan aku. Ini geng-geng GVB Ipoh. Geng bapak-bapak bersatu. Dia dah buat gila dah. Dia dah asah tayar dah. Weh, ni TVSZ guys. IV Motovlog. Lalu Dia potong balik. Laju betul Dema ni. Bila aku bawa dengan Dema tak pernah macam slow. One. Jalan. Jalan macam bajang. Wow. Dengan banyak pasirnya. Hujan Cok, hujan. Udah hujan. Hari ni cuaca begitu cantik sekali.
Aduh. Layan jalannya. Hop. Hop. Mantap jalan dia. Mantap-mantap jalan kat sini. Apa nama tempat ni? Aku sumpah tak nak lalu. Taman Terong. Oh betul lah, dia nak makan dekat terong, tangkap jering. Okey, sampai. Kita di apa nama ni? Aku nampak tadi signboard dia sup keting. Takkan makin dalam tu. Nazaf update. Alhamdulillah, kita sampai dekat Kari Ikan Sembilang Legend. Panas-panas. Aku ingat Damon nak ikut jalan highway WCE. Aku dah ready mental lah kena tinggal. So kali geng-geng ni semua Damon bantai ikut jalan dalam tu. Memang seronok lah layan corner. Memang tak kena tinggal lah. Sekarang kita makan dulu. Ada IV. Nanti kita kena blur video ni. Lapar benda lapar ni cow. Makan dulu. Itu lah orang lain. Orang lain geng-geng itu. Macam mana kamu tak? Oh, mantap. Kita semayang je dekat arena Sungai Perak. Pasal Megat dengan Daus dia rushing sikit. Aku pun sebenarnya nak rushing juga lah, nak balik rumah. Anak bini dekat Kuala Kangsar, nak kena balik Ipoh dulu, ambil demo. Jadi berpecah lah kita di sini. Sedap cow bunyi dia. Iyalah budak ni, dia boleh bantai Pak Billy kat situ. Aduh, Ivy. Okay, highway, here we go. Gila kau kan? Batu melayang kat aku. Are. Gad, Petron. Aduh, macam-macam hal lah Daus ni. Apa cerita? Dia boleh bantai lupa pin. Aduh, hai. Aduh. Macam-macam hal lah diorang ni. Itulah bila game bapak-bapak haru jadinya. Sungai Perak tu kita semayang kat Sungai Perak tu boleh lepak lama sikit sana. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tak reti-reti lagi aku Willy. Aduh, kena beli racing footrest satu lah. Pasal tak syok sikit bila kita nak speeding atas highway dengan kaki yang position standard macam ni, dia terasa melayang-layang sikit. Itulah kelemahan motor naked kan. Much later. Alhamdulillah, sampai dah kita arena Sungai Perak. Plannya tadi nak pergi apa, Masjid India. Lepas tu Taman Tasik Teping, tapi rasa macam takut lewat sangat. Dan kita takut hujan. Nampak tu, udah mendung. Risau orang balik lewat orang hujan pula. Tak syok tak ada Faris. Kepada Faris, jika anda melihat video ini, bawa-bawa je bersabar. Okay, nanti kita set ride lain. Solat dulu, kita lepak jap. Nanti kita cuba balik lah, InsyaAllah. 3,000 years later. Wow. Ini Jojo Bukan
Dema exit Simpang Puleh. Kita exit Ipoh. Okay, Mo. 346 minutes later. Okay, aku rasa sampai sini dulu video aku. GoPro memori habis. Harap korang terhibur. InsyaAllah kita jumpa lagi pada ride yang akan datang Jaga diri korang. Assalamualaikum. Bye-bye. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo.